Okey, Assalamualaikum. Kita borak-borak santai. Okey, kita cerita pasal wangian yang aku hasilkan My My Perfume. Jadi ni salah satu daripada wangian yang aku dapat tempahan Nurani. Okey, Nurani untuk perempuan. Kemudian kita ada Rozana. Kemudian kita ada Beauty. Kita ada Vanilla Lomi. Okey, untuk pengetahuan korang Beauty dan juga Nurani ni baru-baru ni dah di-review oleh pengacara berita TV9 Cik Syamira Nazir. Jadi dah review macam mana bau Nurani dan juga macam mana bau Beauty. Kat mana sesuai pakai dan bila sesuai pakai. Itu memang dia dah review memang baik punya. Okey. Jadi yang selebihnya untuk Vanilla Lomi ni untuk perempuan ni. Okey, Vanilla Lomi ni special dia. Bau vanila dia lembut sangat. Untuk vanila lomi ni aku hasilkan bau dia memang lembut, memang sedap. Okey, sebab itulah aku panggil dia vanila lomi. Sebab lomi ni perkataan daripada kalau tak silap aku lah, kalau salah tolong betulkan. Bahasa Sabah, bahasa dusun kot. Lomi maksud dia lembut. Jadi aku ambil sikit perkataan lomi tu, jadi aku masukkan vanila lomi. Bunyi dia sedap juga tak? Okey, kemudian yang lelaki ni Prelude. Prelude ni kalau korang nak tahu, ini adalah produk pertama aku, produk yang aku hasilkan Prelude, iaitu permulaan maksudnya Prelude. Yang kedua, yang seterusnya Emaniac. Okey, Emaniac ni adalah kisah dia tapi bau dia memang sedap. Emaniac bau dia memang sedap. Okey, jadi kalau korang nakkan bauan yang lain daripada yang lain, okey, dah boring guna wangian yang ialah yang dah ada brand ni kan. Okey, jadi nak kelainan, okey, boleh hubungi aku 0195858179 atau 0162934541. Okey, Assalamualaikum.